Sudah tiba masanya kita akui ini bukan lagi isu terhad kepada Sabah. Tidak sama sekali. Riak gelombangnya kini menggoncang Putrajaya dan Albert Tay muncul sebagai figura utama yang mencetuskan perhatian. Dialah yang mengaku menawarkan rasuah. Dia juga mendakwa memiliki fail setebal 300 muka surat penuh dakwaan berat. Dialah sosok yang menggoncang pejabat Perdana Menteri hingga mengorbankan setiausaha politik Samsul Iskandar Akin. Peletakan jawatan Samsul itu bukan tanda profesionalisme. Itu langkah menyelamatkan keadaan. Tay bukan manusia yang suci bersih. Dia sudah didakwa di mahkamah. Dia dituduh menawarkan ratusan ribu ringgit kepada ahli politik Sabah untuk memperoleh lesen mineral. Tapi inilah hakikat yang kita tak boleh lari. Kadang-kadang pembawa berita itu kotor, tetapi mesejnya tetap menggerunkan. Kerana dakwaan Tay bukan sembarangan, ada tarikh terperinci spesifik. Penyerahan wang renovasi rumah, perabot, barangan elektrik, sigar premium, sud tempah khas, hartanah yang dikaitkan dengan Putrajaya, tangkap layar, resit, lokasi, nama, semuanya jelas. Umpama klip-klip terbang malam. Semua ini boleh dijejaki. Kalau palsu, buktikan. Kalau benar, dakwa. Bangkai gajah tak dapat ditutup dengan nyiru. Dan kisah ini tidak bermula di Putrajaya. Ia bermula di Sabah dan tidak hanya menyasar lesen mineral. Sejak November tahun lalu, coraknya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Satu usaha sistematik untuk menggoyahkan kerajaan Sabah, menggugat keyakinan awam. Daripada masalah lesen bertukar menjadi krisis politik. Masa berlakunya bukan kebetulan. Isu yang berlaku bukan tersilap langkah. Dan dalam politik Malaysia, huru-hara ada harga yang perlu dibayar. Apabila nama orang yang rapat dengan Perdana Menteri disebut, ia bukan lagi cerita ahli perniagaan dan beberapa adun. Ini menjadi ujian integriti negara. Dan kini Perdana Menteri Anwar Ibrahim hanya ada dua pilihan. Buka pintu kepada siasatan penuh dan tanpa takut oleh SPRM atau diingati sebagai pemimpin yang memilih untuk memaling muka. Buat-buat tak tahu. Tidak ada ruang berkecuali. Albert Tay bukan penyelamat negara, tapi dia mungkin isyarat paling lantang yang tak boleh diabaikan. Dan persoalan yang perlu ditanya kini jauh lebih besar daripada soal rasuah. Dari mana Albert Tay mendapat jutaan ringgit untuk menggerakkan semua ini? Dan siapa sebenarnya di belakangnya? Kami hanya paparkan apa yang tersurat, kebijaksanaan anda menilai yang tersirat. Baca kolom Frankie de Cruz, Albert Tay daripada tertuduh pemberi rasuah kepada penyebab ledakan politik untuk kisah penuh tentang bagaimana rasuah boleh sampai ke pusat kuasa.